dan nak menjawab persoalan tadi yang mereka sebut. Dan yang paling aneh, kata mengajar dan membenarkan mengajar tanpa tauliah. Saya pergi minta tauliah ni Haji Aki bukti, pergi dengan Tuan Hashim, kita pergi ke pejabat agama, kita isi borang 1 jam. Sampai hari ni mereka tak luluskan. Tapi saya dapat arahan daripada penguat kuasa, ustaz boleh mengajar, tak ada masalah. Tiba-tiba dia kata saya tauliah, saya membenarkan orang mengajar tanpa tauliah. Walau saya datang bertemu dengan dia, saya simpan lagi nama pegawai penyiasat, semua data saya ada dengan mereka, dan mereka dengar penjelasan semuanya, tak ada masalah. Buku-buku yang saya karang, kitab-kitab yang saya karang, CD-CD yang keluarkan. Tentang ini lebih saya katakan contoh, kita katakan musibah umat Islam, musibah besar. Mereka cuba bangkitkan perbalahan. Ya, kalaupun saya pun tak tahu esko agama tu, saya pernah forum dengan dia 2 kali. Saya tak tahu siapa yang ada masalah dengan saya ke atas, saya tak tahu. Esko tu pernah berforum dengan saya 2 kali dan dia dengar apa yang saya cakap, sebagaimana saya dengar apa yang dia cakap. Dia sendiri puji Iran Syiah. Adakah kenapa tak kata dia Syiah? Kalau betul rakaman tu ada. Kalau benar dia memuji tentera Iran, negara Iran, adakah dengan pujian tadi dia patut digelar Syiah? Saya tak kata begitu. Tapi kalaulah kita nak fitnah orang, kalau kita nak kata orang, kita boleh kata. Maka ini saya katakan masalah kelompok tertentu yang bermasalah secara hasad dengki. Bukan kalau betul tuan-tuan, kalaulah mereka dengar adalah wakil-wakil kat sini, panggil saya menghadap. Sebab kita tahu jawab agama ni ada orang pandai, ada orang bijak, ada orang pandai, ada orang tahu, ada mengaji macam saya, belajar macam saya, pakai kitab, mengaji di Mesir atau mengaji di mana-mana universiti. Okey, panggil. Kenapa tak nak panggil? Kenapa tak nak dialog? Kenapa tak nak bercakap? Kenapa tak minta pencerahan dari saya? Kenapa pakai YouTube yang dikerak-kerak lalu letakkan satu hukuman? Saya tak takut, saya cuma nak jelaskan. Takut tuan-tuan takut.